hubungan baik dengan jiran tetangga, dengan negara-negara sekitar yang pernah menjadi enam taklukan sultan sebelum dia. Banyak kawasan-kawasan yang dah ditakluk, terutamanya kawasan Asia Kecil, kawasan Anatolia, kawasan-kawasan daerah Balkan, kawasan-kawasan daerah Albania, Yunani, Romania dan sebagainya. Jadi dia mengikat kembali hubungan dengan negara-negara tadi untuk menghilangkan pengaruh Rom Timur tadi. Ingat, bila sebut Rom Timur merujuk kepada Byzantium, Konstantinopel. Kalau Rom Barat merujuk kepada Vatikan City di Itali. Ingat, Rom ni dua. Rom Barat, Vatikan City di Itali. Rom Timur, hak ni Byzantium ataupun Konstantinopel. Mereka dah memerintah 11 abad, lama dah. Seorang pun tak berani, seorang pun kalah dengan mereka. Jadi bermulalah detik-detik yang ditunggu. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menyediakan hampir 4 juta tentera. Jumlah yang cukup besar pada waktu tersebut. 4 juta tentera Islam mengepung kota Konstantinopel dari arah darat. Tetapi inilah nak sebut, setelah lama memerintah 11 abad, segala kelengkapan, segala logistik, segala manajemen, segala perancangan mereka kuasai. Hampir di waktu tersebut dah tewas 30,000 daripada 4 juta tu. 30,000 dah tewas tentera Islam, mati dah 30,000, tapi belum masih dapat mendekati kota Konstantinopel. Jadi berundur buat seketika, ikut pula jalan laut. Jalan darat memang tak mampu dah, sebab dia kota tinggi. Masuk jalan darat memang tunggu orang panah sajalah. Guna menjanik, guna hak besar-besar tu tak berjaya. Jadi bila nak guna jalan laut, ada 3 benda penghalang. Di kawasan tersebut memang strategi. Satu, ada Teluk Bosporus. Yang kedua ada Lautan Galata. Yang ketiga ada Golden Horn, tanduk emas. Tanduk emas tu yang paling dekat dengan kota Konstantinopel ada Lautan Galata. Sebelum tu ialah teluk ataupun selat Bosporus. Sebelum ini pengiran-pengiran Kiev, tahu tak pengiran Kiev? Raja-raja kawasan di Rusia, kawasan Tantan dulu, pernah nak cuba serang Konstantinopel pada abad ke-10 Hijrah. Jadi mereka bawa kapal-kapal laut yang besar masuk selat ataupun teluk Bosporus ni. Tiba-tiba orang-orang Byzantium, orang-orang Konstantinopel, mereka lebih cekap. Mereka dah isi dalam laut tu dengan rantai-rantai besi yang besar. Kok atas duk laut kita tengok tak ada apa-apa, rupa-rupanya bawah tu sikit penuh dengan rantai-rantai. Bila kapal lalu jadi tersekat dengan rantai-rantai besi. Rantai-rantai itu akan mengikat dan menghakkan perjalanan kapal. Di mana? Di kawasan Teluk Bosporus, di kawasan Lautan Galata dan di kawasan Golden Horn, semenanjung ataupun disebut sebagai tanduk emas. 3 jajaran ada, satu pun tak lepas. Lalu akhirnya mereka mengelilingi Lautan Galata, baru masuk ke muara Semenanjung Emas. Bankrupt, terus kena serangan. Ini pengirang Kaf dulu. Jadi bila tengok strategi ini, dapat ilham oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau dulu dia keluarkan kapal dia dari Teluk Bosporus, dia mengelilingi Lautan Galata. Kali ini perancangan dan ilham Sultan Muhammad Al-Fatih, keluarkan kapal kita dari Teluk Bosporus, kita tak akan mengelilingi Lautan Galata, kita akan rentas Lautan Galata. Maksud rentas di sini, di Lautan Galata tu ada satu pulau. Pulau tu memang hutan tebal, pokok besar-besar, semak samun banyak. Jadi pada perkiraan orang Konstantinopel, tak logik kapal akan naik kok bahagian darat tersebut. Rupa-rupanya dia naik kok darat. Satu malam saja dia mampu menyeberangkan 70 kapal laut dia. Sebelum ni ada pulau situ, otomatik keluar Teluk Bosporus, mereka mengelilingi Lautan Galata. Dah kapal mesti lalu kok air. Tiba-tiba malam tu mereka cantas pokok yang besar-besar, bubuh minyak di batang pokok. Jadi dia letak balak, dia golek kapal tu ke atas darat. Faham tak? Jadi dia tebang-tebang pokok macam kayu balak, dia bubuh minyak di kayu tu, jadi tolak kapal tu senang. Jadi mukjizat Allah, mungkin karamah Allah pada dia, 70 biji kapal tu satu malam saja 70 biji kapal boleh lepas.
Jadi terkejut orang-orang Konstantinopel bila 70 kapal betul-betul dah duduk di Golden Horn, duduk di tanduk emas depan mereka. Susah nak lepas laut Galata, sebab mereka seberang itulah boleh melepasi rantai-rantai besi dalam lautan Galata. Jadi bila dah lepas, berlakulah peperangan yang sengit. Akhirnya sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota yang tak pernah disentuh oleh musuh, akhirnya jatuh terbenam di tangan tentera-tentera yang tak pernah takutkan kematian. Akhirnya daripada 4 juta, jumlah terkorban umat Islam ialah 265,000, bukan sikit. Daripada 4 juta yang terkorban prajurit tentera Islam, 265,000 terkorban. Lalu akhirnya runtuhlah kerajaan Konstantinopel sebelum ini yang tidak pernah ditewaskan oleh mana-mana pesaing, oleh mana-mana musuh mereka sejak 11 abad yang lalu. Bila jatuh dia pada 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijrah bersamaan dengan